Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi ini saya dalam perjalanan bermusafir ke Nusa Jaya untuk bersidang. Pagi ini dalam jam 9.30 yang Amat Mahmud Besar akan membentangkan belanjawan negeri Johor untuk tahun 2026. InsyaAllah ada beberapa perkara-perkara dan intipati-intipati yang menarik yang akan dikongsikan oleh Yang Amat Mahmud Besar pada pagi ini. Saya jemput kepada semua boleh layari Facebook rasmi Datuk Wan Hafiz Ghazi selaku Menteri Besar. Kita boleh tengok dan saksikan sendiri. Ambil masa mungkin dalam 1 jam setengah 2 jam macam tu untuk dengar pembentangan belanjawan yang akan dibentangkan sendiri oleh Yang Amat Besar. Dan di peringkat DUN, saya akan berbahas pada minggu hadapan. Ada beberapa isu-isu yang kalau rakan-rakan baca dalam Facebook saya baru-baru ni, saya ada sebut 2-3 isu yang penting berkaitan dengan pembangunan yang saya akan bawa untuk kita gerakkan isu-isu ni, terutamanya di peringkat nasional dan juga di peringkat negeri. Tuan-tuan, semalam pun Duli Yang Maha Mulia Pemangku Sultan Johor ada menyentuh tentang beberapa perkara, terutamanya berkaitan dengan keperluan Kerajaan Persekutuan untuk melihat perkara-perkara yang sepatutnya diberikan keutamaan di negeri Johor, terutamanya berkaitan dengan hospital dan juga kemudahan kesihatan yang lain. Ini juga saya akan bawa nanti di Dun Pemanis apabila kita mencadangkan supaya diwujudkan ataupun diberikan sebuah klinik kesihatan di Kampung Tengah menjadi kemudahan baru, dan apabila berlakunya bencana banjir besar dan sebagainya, dia boleh digunakan sebagai tempat untuk mereka mendapat kemudahan kesihatan. Itu adalah antara perkara-perkara yang saya akan sentuh nanti. Masa tak lama, 20 minit, tapi insyaAllah saya akan kongsikan perkara-perkara ni dalam pembentangan perbahasan belanjawan bajet 2026. Kita jumpa nanti di Dewan.